Assalamualaikum geng. Okay, hari ni kita pergi makan malam dekat Paku dan Pontianak. Tak tahulah, kata viral dekat TikTok kan. So kita akan tengok apa yang diorang boleh serve kita. Tempat bertutup dengan langsir macam tu. Tak tahu, tengok apa-apa pun kita check dulu dalam. Jom. Okay geng, dah boleh makan dah. Jujur cakap memang tempat ni makan portion dia nampak besar. Kita makan separuh je dah kenyang. Tadi order nasi dengan butter chicken tak silap. Lepas tu ada nachos pun dapat makan separuh je. Kalau yang butter tu pun dapat makan separuh. Puas hati lah. Harga pun berbaloi. Jangan lupa try. Ni tempat memang boleh tahan lah. Tempat pun dalam nampak macam seram, tapi sebenarnya tak seram kan. Cuba try. Okay, apa-apa pun dekat Danau Kota, bukan susah nak cari, senang je. Kalau nak senang, check dekat Waze, type je Paku dan Pontianak. Okay, apa-apa pun jangan lupa subscribe, okay, like juga, dan komen kat bawah. Okay, terima kasih guys. Kita jumpa lagi lain kali.